Oh my god, tak tahu macam mana nak gambarkan pengalaman yang dah pakai SOS ni. SOS? Betul ke boleh putihkan muka? Okey, sebenarnya dah pakai dah pun. Saya Ida dekat sini nak share dengan korang pengalaman pakai SOS. Okey, sebenarnya kulit Ida tak adalah se-flawless macam ni before this, okey? Sebab waktu period, mesti kulit nampak kusam. Lepas tu ada je jerawat tercuci. Tada, kenakan korang SOS daripada saya. So, kalau korang nak nampak, dia memang boleh brighten up, reducekan dark spot, especially melasma. So, that's why dia boleh brighten up kan korang punya skin. Nampak tak? So, dia dalam bentuk shrinks. Kalau korang nak tahu, SOS ni dia ada rosemary dan dia ada fermented collagen. That's why dia sangat-sangat berkesan untuk bagi muka korang putih, reducekan melasma, reducekan dark spot. So, kita dekat outdoor sekarang. Nampak tak skin? Nampak healthy. Macam biasalah, tak ada produk yang boleh hilangkan melasma dalam 30 hari. Jadi, jangan salah faham korang kat luar sana, okey? Tapi kalau nak cuba produk ni, dia ambil masa sikit untuk korang nampak kesan. That's why korang kena konsisten dan sapukan dekat seluruh kawasan muka. Kalau ada dark spot kat tempat lain, boleh sapukan kat tempat lain juga. Macam mana nak beli? Boleh beli dekat Sayul produk daripada SOS.